Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah, kita menghampiri Ramadan Al-Mubarak. Yang di mana tak kala mana kita menghampiri Ramadan Al-Mubarak ini, antara amalan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ialah kita membersihkan segala diri kita daripada dosa-dosa yang kita sentiasa terjadi dalam hidup kita. Tak ada seorang pun yang tak melakukan dosa. Bila kita mula akil balik sahaja dalam hidup kita, maka kita akan mula ditulis setiap amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita ini sama ada yang baik dan yang buruk dalam hidup kita. Setiap kali mana kita buat dosa, sekali titik hitam di hati kita. Dua kali kita buat dosa, dua kali titik hitam di hati kita. Tiga kali kita buat dosa, tiga kali titik hitam di hati kita. Hatta nuktatan sauda. Sehingga kan hati kita ni akan jadi hitam. Hati kita ini. Yang menyebabkan kita tak terasa lagi saat membahang Ramadan yang sedang datang ini. Kenapa kita tak rasa Ramadan yang datang ini? Jawabnya, kerana hati kita penuh dengan seliput dosa. Selaput dosa ini yang mengganggu dalam hidup kita, menyebabkan kita tak rasa bahagia. Dan kita akan sentiasa hidup dalam keadaan kecewa. Kenapa kita sukar dalam menghayati ayat-ayat Al-Quran Karim? Mengapa kita tak dapat rasa nikmat dalam kita solat? Mengapa dalam hidup kita ini, kita seringkali dalam hidup kita sukar untuk kita menangis di penghujung malam dalam hidup kita? Jawabnya dosa. Dosa mengganggu perjalanan hidup. Sebelum daripada kita meneruskan perjalanan kita di Ramadan ini, kita perlu untuk sentiasa bertaubat. Dalam hidup kita ini, kita diajar supaya bertaubat sepanjang masa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inni atubu ilallahi aktsara 70 marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali dalam setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sebut dia bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Manakala kita kena lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu bertaubat dalam hidup kita? Bila kita taubat, yang titik hitam mengganggu hati kita tadi, dia akan gugur. Dia akan jadi bersih. Bayangkan orang yang mandi di sungai ini, setiap hari dia mandi 5 kali sehari. Rasulullah pernah ditanya demikian. Rasulullah tanya sahabat-sahabat, apa pandangan kamu jika kamu mandi 5 kali sehari? Lalu sahabat-sahabat jawab, tentu ia akan jadi bersih ya Rasulullah. Demikianlah umat aku. Rasulullah gambarkan, cuba kita bayangkan tiap-tiap hari kita bertaubat dan minta ampun pada Allah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita. Dan di waktu mana kita masuki bulan Ramadan, kita rasa indah sangat. Kita rasa bahagia sangat. Dan kita akan rasa seronok sangat. Kerana Ramadan merupakan hadiah Allah kepada setiap di kalangan kita. Oleh yang demikian, dalam hidup kita ini, kita diajar supaya bersegera dalam minta ampun pada Allah. Dalam hidup kita kan, kita baca ayat Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlari dan berkejaranlah kamu dalam kamu minta ampun pada Allah. Sebanyak mana pun dosa yang kita buat dalam hidup kita, di sana ada pintu keampunan Allah yang terbuka luas dalam hidup kita. Dan Allah tidak pernah membiarkan umat dia, membiarkan hamba-hambanya dalam keadaan yang terbuai dengan dosa-dosa yang banyak dalam hidup ini. Kecuali Allah buka pintu taubat untuk kita kembali padanya. Ramadan yang kita akan masuki ini, kita perlu bersihkan dosa. Lalu mulut kita diajar supaya sebut, Rabbighfirli wa tub alayya. Tuhanku, ampunkanlah dosaku, aku bertaubat pada kamu. Cuba kalian semua sebut ramai-ramai. Rabbighfirli wa tub alayya. Tuhanku, ampunkanlah dosaku, aku bertaubat
di atas setiap kesilapan yang aku lakukan dalam hidup ini. Ini kalimah yang kita diajar supaya kita sentiasa sebut dan sebut. Lalu, mari kita mulakan saat mana menghampiri Ramadan ini untuk kita bersihkan diri kita daripada segala dosa. Bila kita bersihkan diri kita daripada dosa, insya-Allah Allah jadikan Ramadan ini menjadi indah kepada kita semua.